Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby untuk esok punya kita punya sesi live. Blok harga kita dah setting. Kemudian checkpoint-checkpoint pun kita dah ada ataupun kita dah setting. Esok ni kalau game down bocor yang ni bye-bye goodbye ni. Price 4,000. Kalau bocor lah Kalau bocor, kalau dia punya gap down dia berjaya breakout yang ni antara tempat-tempat yang kita rasa kalau break awal-awal boleh terjun terus. Boleh terjun terus. Barangkali lah. Barangkali. Okey. Ini seperti biasalah kita punya blok harga ni memang kita bermain dengan zon-zon. Cuma yang kita ni tak apa nak sonok ni abaikan dulu yang apa yang kita cakap tadi. Abaikan dulu, kita nak remind balik. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, di dalam zon kita ni zon buy, dulu ni kita ada setup entry ni kita tunggu harga membuat nilai ni asal muasal kita 0, 1, 2 sebab kita nak ukur minat belian mesti ada dalam zon buy ni kan. Dalam zon buy mesti kena ada minat belian. Kalau tak ada susah nak ukur. Kemudian mesti kena ada minat jualan di dalam zon buy ni. Minat jualan lemah, kita tahu harga dia berkeupayaan memanggil buyer-buyer lah untuk keluar daripada zon masuk zon floating, untuk masuk zon selling. Zon selling pun sama kan lah, nak kena tengok minat jualan nak kena berlawan dengan minat belian. Kalau minat belian lebih tinggi daripada minat jualan, harga boleh berpindah blok lah. Harga boleh berpindah blok ataupun dia boleh melukakan blok harga atas lah untuk harga akses ke atas. Jadi penting untuk kita nak tengok ada tak minat jualan di dalam zon jualan. Okey, saya dah mencipta ada lagi 21 teknik entry untuk kita gabungkan dengan ni kita punya ni data ni hari ni saya nak cerita satu je dulu. Tunggu sebentar. Okey, tereng. Jadi EMA ni pun kita dah pakai dah. Yang si EMA ni pun kita dah pakai dah. Okey. Baik, saya nak tunjuk yang pergerakan ni ada pergerakan besar-besar sikit lah. Okey. Tak habis dia ni. Aku nak tunjuk contoh yang buy ni. Ni tak ada setup 012. Tak ada setup 012 Bayangkanlah ini dalam zone buy ni Dalam zone buy kita nak cari 012 ni. Kita ni nak cari 012 tapi dia bocor 0. Maksud dia minat belian ada lah dalam zone belian. Tapi minat jualan mengatasi. Lepas minat jualan mengatasi, lalah minat belian naik pula. Jadi macam mana kita nak mengejar benda-benda ni? Rugilah kalau kita tak dapat masuk ni. Setup ni tak ada. Setup untuk kita entry tak ada. Untuk entry buy kan. Jadi kita kena buat lagi satu SOP entry berdasarkan indikator-indikator yang kita based on history ataupun track record. Jika berlaku perkara-perkara yang sedemikian, kita tidak ketinggalan. Salah satunya kita menggunakan EMA 9 cross 21. Biru EMA 9 merah 21. Dan kalau kita entry based on EMA 9 21, risiko kita kalau untuk harga pergerakan yang ni EMA 9 cross 21 mungkin dia punya harga dah dekat sini. Belah-belah ke? Belah-belah juga no. Kalau kita tunggu EMA 9 ni ataupun lagi satu inilah apa orang panggil divergent ni. Ni divergent ke? Nampak macam bukan divergent. Tapi kita tahu dia berada dalam kalau RSI ni dia duduk kat mana? Oversold, terlebih jualan. Harga berada pada position terlebih jualan. Sekejap
Oh, ni kau kan. Yang ni, ya ya ni contoh tak cun. Dengan yang setup yang saya nak tunjuk ni lah. Dengan yang setup saya nak tunjuk tu contoh tu tak cun. Uh, tak bercun. Oh, ni segway pula. Peluk tengah-tengah pula. Sekejap kita cari yang cun. Okey, ni lah. Ada cross. Ada cross EMA 9 cross 21. Ni pun tak ada setup ni. Tak ada zeroan tu. Tak ada zeroan tu dia pacak, dia belah je slow naik kan. Jadi kita nak dapatkan benda ni. Salah satunya kita kena guna sini. Ni. Sekejap saya ambil dia punya setup ni RSI cross atas 50. Kopi panjang sikit lah kita punya ni. Buat yang ni ingat nak buat video buat terus ya. Tak adalah setup setting apa kan. Memang 9 cross 21 salah satu syarat ada dah. RSI cross atas 50 ni line tengah-tengah ni. Line tengah-tengah ni dia cross atas 50 dah ada dah. Kita punya salah satu SOP dah ada. 9 cross 21 pun ada, diperkukuhkan lagi lah. Dan yang ni contoh yang kita buat ni, dia punya range risiko dalam 7 tik bawah 10 tik tu kira okey lah. Relevant. Kalau lebih macam yang awal-awal tadi tu, lagipun yang awal-awal tadi tu dia punya RSI tak kuat lagi ni. Dia tak berjaya break 50 lagi. Ini kita tahu dia punya momentum dah ada lah dari sudut RSI dia. RSI ni momentum. Dan ni baru satu kita ada lagi 21. Ada lagi 21. Yang tu yang kita akan praktiskan waktu sesi live lah. Hari ke hari. Hari ke hari lah. Maksudnya hari pertama mungkin kita akan praktis gabungan 2-3 teknik ni. Ada 21 ada 21 teknik. Entry yang kita nak combine di dalam penggunaan kita punya blok harga ni. Mana tahu waktu dia jadi dia memang dalam zone. Mengesahkan kita dia punya SOP entry walaupun line merah tak break lagi ataupun line merah kita break. Kita kan ada setup false. Jadi kita tunggulah sesi live nanti. Dari setiap hari kita akan pakailah satu ataupun dua teknik untuk kita apply secara real time market. Macam mana kita nak menari di dalam volatility si FCPO ni. Ada tahu ya, ini saya rasa kalau guna satu ni pun dah okey dah tu. Cuma satu ni pun dah okey. Cuma satu ni baru satu lah. Baru satu pegangan. Dia kawan-kawan kita nak selamat sikit. Kalau ada 2-3 yang mengukuhkan lagi direction kita lah. Tapi kalau banyak sangat pun haru kan. Kita setakat ni kita buat 2-3 lah. Kita buat combine lah. Alright, kita jumpa waktu sesi live nanti. Mengaplikasikan teknik entry di dalam blok harga dan diperkukuhkan lagi dengan ada 21 teknik entry yang kita akan buat hari demi hari. Kita praktis terus. Bye bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sesi live nanti. Bye.